Hari ni memang kecoh lah. Memang ramai yang marah dekat kerajaan, yang maki pimpinan, maki PMX, maki Menteri Pendidikan. Mereka duk kata kerajaan Madani lah ni teruk sangat. Sampai pergi iktiraf sijil sekolah Cina, UEC tu. Apalah teruk sangat mereka ni. Sampai macam tu sekali. Punyalah nampak resis tu. Tapi bila aku tengok balik, mereka yang duk kecam kerajaan, yang marah, yang maki kerajaan, yang maki pimpinan kerajaan Madani ni, semua ni bukan jenis yang faham. Jenis tak faham bahasa, jenis tak tahu apa-apa dan kurang faham. Dan senang terpengaruh propaganda yang dibawa oleh pihak pembangkang. Ini masalahnya. Dia cerita dia simple saja. Pihak pembangkang ni pun dia lupa. Mereka lupa sejarah ke belakang ni, apa yang mereka buat. Kalau kita tengok balik tahun 2012, masa tu Menteri Pendidikan Muhyiddin Yassin. Sejak tahun 2012 lagi UEC dah diiktiraf. Itu pun bukan sepenuhnya. Separa lah. Di Institut Pendidikan Guru. Itu pun untuk bahasa Cina saja. Bila masuk tahun 2020, Muhyiddin Yassin dah jadi Perdana Menteri. Orang yang sama. Orang yang sama tahun 2012. Lepas tu tahun 2020 dia jadi Perdana Menteri. Masa tu dalam kabinet Muhyiddin Yassin, ada pimpinan PAS. Pimpinan PAS yang kita tahu sampai lah ni lah. Pejuang Islam, pejuang Melayu. Semua mereka lah terpaling pejuang. Masa tahun 2020, masa tu pun diiktiraf oleh Institut Pendidikan Guru, IPG, untuk bahasa Cina. Dan lah ni, tahun 2026, Kerajaan Madani untuk UEC boleh ke IPT. Tapi bukan iktiraf sepenuhnya. Ni boleh dikatakan kalau nak mudah faham bahasa kampung, macam nak bagi tak nak bagi je pun. Syarat dia yang pertama, syarat wajib. Dia kena ada UEC, dia kena ada SPM dan UEC. Tapi hampa kena faham yang ada SPM ni memang syarat dia ke IPT memang kena ada SPM. Kalau ada UEC, tak boleh. Anak mudah cerita, kalau anak hampa pergi sekolah Cina, ada sijil UEC, ada sijil SPM. Yang tu layak ke IPT. Syarat yang kedua, dia ada UEC. Tapi ada ambil peperiksaan bahasa Melayu dan sejarah. Syarat dia ni, lulus under Lembaga Peperiksaan Malaysia. Yang ni layak ke IPT, tapi ni syarat ketat. Untuk bahasa Cina sahaja. Dia beza dengan syarat yang pertama tadi. Yang pertama tadi, sebab ada SPM, semua boleh lah. Yang ketiga, syarat dia, kalau ada UEC saja, tak boleh. Memang tak lepas. Makna kata memang tak diiktiraf lah. Bagi aku lah. Memang tak diiktiraf lah. Cerita dia, point dia, yang kedua tu. Ada UEC, tapi dia ada ambil peperiksaan bahasa Melayu dan sejarah. Maknanya, yang pi ke IPT tu, dia tahu bahasa Melayu, dia tahu cakap Melayu, dia tahu sejarah. Baru dia boleh UEC dah diiktiraf, DAP mantap. Macam-macam posting sedang viral pasal UEC. Tapi mereka tak cerita habis, sengaja nak timbulkan salah faham. Ditokok dengan kalimat, rumah Melayu sudah terbakar teruk, sedikit demi sedikit dan banyak lagi. Ini memang naratif jahat. Tapi bila baca kenyataan KPT betul-betul, ini yang kita perlu tahu. Pertama, ini bukan tiket automatik untuk lepasan UEC masuk universiti awam. Kalau pelajar luar sistem pendidikan kebangsaan ada SPM penuh, mereka mohon melalui UPU online seperti pelajar lain. Penilaian tetap berdasarkan keputusan SPM, syarat program dan merit. Malah pendekatan ini bukan benda baru pun, tetapi dah lama jadi sebahagian sistem kemasukan IPTA. Kedua, mereka perlu ambil bahasa Melayu dan sejarah SPM dan kedua-dua subjek ini wajib kredit. Dan itu pun bukan boleh pilih semua kursus sesuka hati. Lepasan SMPC atau UEC hanya untuk program tertentu seperti pengajian bahasa Cina, linguistik Cina dan pendidikan bahasa Cina. Sama juga dengan lepasan tahfiz yang hanya boleh mohon program tertentu seperti dakwah, Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan tahfiz serta pengajian Islam. Jadi apa masalahnya? Tahfiz masuk bidang tahfiz dan pengajian Islam. UEC masuk bidang bahasa Cina. Semua ikut kesesuaian bidang. Semua ikut syarat akademik. Semua tertakluk kepada keputusan Senat Universiti. Dan semua permohonan tetap diproses berdasarkan prinsip meritokrasi.
KPT dah jelas nyatakan tiada kompromi terhadap kedudukan bahasa Melayu, pemahaman sejarah negara dan asas identiti kebangsaan. Malah syarat bahasa Melayu dan sejarah SPM itu sendiri menunjukkan kerajaan tetap menjaga asas kenegaraan. Jadi jangan putar belit. Ini bukan soal DAP bakar rumah Melayu. Ini soal pelajar Malaysia yang layak diberi laluan lebih tersusun, yang ada SPM penuh, ikut laluan UPU. Yang tiada SPM penuh, wajib kredit bahasa Melayu dan sejarah dan hanya boleh mohon program tertentu. Tak ada jalan pintas, tak ada pintu belakang, tak ada rumah siapa terbakar. Yang peliknya, ada pemimpin dan penyokong PN yang paling berlebih-lebih nak bakar sentimen, padahal zaman PN pun iktiraf UEC masuk IPG untuk program ijazah sarjana muda perguruan bahasa Cina di SJKC yang dah mula sejak 2011. Jadi apa masalah kau? Bila kerajaan hari ini buat dengan syarat yang jelas, kau jerit Melayu terancam. DAP mantap. Ini bukan prinsip, ini hipokrasi. Dan orang Melayu kena tahu, tak ada rumah siapa terbakar. Yang ada cuma PN dan penyokongnya cuba bakar sentimen kaum. Sebab tanpa api perkauman, mereka memang tak ada modal. Dah habis lagi dengan isu Zawawi. Faham pula isu UEC. Tapi gini ya tuan-tuan. Ramai salah faham. Ramai salah faham tapi tak apa. Tak apa. Saya anggapkan minggu ni memang minggu yang terciduk untuk para walaung sekalian. Sebab apa? Bila kita cerita pasal UEC ni mula-mula tuan-tuan. Walaung kena ingat. Ketika mana Perikatan Nasional yang dalam tu ada PAS. Satu ketika dahulu, tahun 2001-2008, ada statement daripada mantan Presiden PAS pun dulu digesakan untuk mengiktiraf UEC. Fast forward, Dewan Himpunan Penyokong PAS pun mendesak mengiktiraf UEC. Seterusnya, cerita UEC lagi ni. Gerakan ada dalam bersama-sama dengan PAS sekarang pun mendesak iktiraf UEC. Okay, so forget about it. UEC ni diiktiraf pada diiktiraf untuk masuk ke IPG pada tahun 2012 tanpa mengenakan syarat yang ketat. Terus dari semasa ke semasa berlakulah sampai hari ni. Tak mahu cerita detail. Cerita hot apa yang berlaku pada hari ni. Syarat utama untuk siapa yang ambil UEC untuk masuk ke IPTA, kalau nak masuk dekat IPTA juga wajib ambil SPM. Full SPM. Kalau nak ambil sebarang kos lah, full SPM kena ambil. Sebab penilaian untuk masuk ke IPTA adalah SPM. Dan apa benda pula tadi syarat-syarat di bawah untuk lulus sejarah dan bahasa Melayu saja. Itu wajib lulus. Maknanya UEC tambah dengan wajib lulus bahasa Melayu dengan sejarah dan boleh layak untuk dapat 4 kos itu saja. Hanya 4 kos itu saja. Dah mana pula kalau UEC saja boleh masuk ke IPTA? Tak boleh apa. Cerita dia tak boleh. UEC memang tak boleh masuk saja untuk ke IPTA. Itu kena ingat. Dan tolong highlight sekali, first time dalam sejarah pelajar tahfiz pun layak untuk pergi ke IPTA dengan syarat lulus bahasa Melayu, lulus sejarah. Boleh kawan-kawan? Panjang sikit video kali ni nak berjelas sebab benda ni kita tak mahu main polemik sentimen dengan persepsi saja. Kita nak kena faham betul-betul. Baru kita rasa jangan kita baca tajuk saja. Ingat tu. Lepas rasa duka cita bila kerajaan iktirafkan UEC. Bab UEC ni pandai pula mereka rasa duka cita. Tapi bila sahabat Nabi dihina oleh pemimpin mereka, tak ada rasa sekelumit pun untuk mereka rasa duka cita, tuan-tuan. Tak ada. Saya dah check dah media sosial dia, tuan-tuan. Kan saya dah check, dah tengok dari atas sampai bawah. Satu patah perkataan mereka rasa duka cita. Tak ada langsung, tuan-tuan. Tak ada. Tapi bila UEC ni, mereka rasa duka cita sungguh, tuan-tuan. Potlah mereka nak buat video, nak pertahankan, nak rasa duka cita dengan penghinaan terhadap sahabat Nabi ni. Tak ada, tuan-tuan. Sedangkan isu UEC ni hanya isu dasar. Dasar je, tuan-tuan. Tapi penghinaan terhadap sahabat Nabi ni kita kena pertahankan. Saya kata macam ni lah, tuan-tuan. Puak-puak PAS ni hipokrit, tuan-tuan. Hipokrit. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pada tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan masa tu pernah tangguhkan iktiraf UEC ni, tuan-tuan. Dah tangguh dah. Tapi pada tahun 2020, waktu tu COVID, tuan-tuan. Waktu COVID, Perikatan Nasional jadi kerajaan. Mereka senyap-senyap. Mereka iktirafkan UEC ni, tuan-tuan. Sebab apa saya kata senyap-senyap? Bila tanya sekok-sekok ahli PAS. Mereka tahu tak? Tak ada siapa yang tahu. Kan? Dasar ni yang PAS Perikatan Nasional buat waktu tu, iktiraf UEC ni, tuan-tuan, diteruskan sampai hari ni. Dan hari ni, yang mereka bising-bising, kecoh-kecoh ni, dasar yang sama mereka buat. Kan, masa tu PAS bunyi tak? Tahun 2020, PAS bunyi tak? Tak, senyap-senyap mereka buat. PAS dalam kabinet, PAS dalam kerajaan. Hari ni, mereka terpaling duka cita.
tambah pelajar tahfiz. Bukan UEC saja, tapi pelajar tahfiz. Zaman mereka untuk UEC saja. Tu beza dah. Tapi tapi mereka buat tak apa, tak rasa duka cita. Sahabat Nabi kena hina oleh pemimpin mereka, tak apa, tak rasa duka cita sikit pun. Tapi bila kerajaan buat macam ni, seolah-olah UEC ni lebih mulia, lebih tinggi darjat untuk dipertahankan berbanding mempertahankan sahabat Nabi. Ini PAS. Sebab tu kalau orang tanya saya, PAS ni pertahankan agama Islam ke? Dah. PAS pertahankan kepentingan politik mereka. Kalau mereka pertahankan agama Islam, mereka dah pertahankan sahabat Nabi. Faham Amir? Sendiri-sendiri. Aku pun dulu sekolah Cina. Kau dah memang dulu sekolah Cina lah. So kau nak beritahu aku sekarang ni kau tak ada SPM lah. Oh, maknanya kau tak ambil SPM lah. Sebab tu kau tak masuk dalam IPTA. Kau tak masuk dalam universiti awam. Sebab kemasukan hari ni, masih hari ni, tahun 2026, Menteri Pendidikan Zamri tu bagi tahu nak masuk IPTA daripada aliran USC ataupun tahfiz mesti ambil sekurang-kurangnya lulus Bahasa Malaysia dan Sejarah untuk program yang ada yang punya khususan lah, seperti bahasa Cina dengan tahfiz bahasa Quran, tafsir Al-Quran. Tapi kalau kau nak ambil belajar, misalnya kau daripada tahfiz atau USC, kau nak belajar pasal ekonomi ataupun kau nak jadi engineer lah, kau mesti ambil SPM, ambil pelajaran teras, mesti lulus matematik, wajib lulus yang dua tadi, Bahasa Malaysia dengan Sejarah. Barulah kau boleh diterima masuk ke dalam IPTA. Itu pun bergantung pada keputusan Senat universiti tersebut. Dan kau perlu bersaing dengan pelulusan SPM, SCTP yang sedia ada. Jadi kau nak beritahu kat kita orang yang kau tak ada SPM lah. Kau tak ada SPM, kau belajar dulu kat sekolah Cina, kau tak ambil SPM, kau tak masuk kerja kat kerajaan. Ini tu. Faham ke tak faham?